Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu 'anni walau ayah. Allahumma ij'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin ad-dallin al-mudallin. Allahumma amin. Kita teras speaker ni sekira bunyi tak. Kalau bawah tak bunyi nah. Bagi semua fikir nak minggu bagi semua lekan fikiran. Hari ini kita mari tengok satu maudhu'. Satu maudhu' ni penting sekali lah. Maknanya kemuliaan manusia saat itu saya cari tengok ada 3 perkara. Pak mulia manusia. Yang boleh jadi manusia mulia ada 3 perkara. Kadang boleh jaga 3 perkara ni buat mulia lah. Kalau tak boleh jaga 3 perkara ni, orang itu tidak jadi orang mulia. Karena manusia saat itu mengandungi roh, mengandungi nafsi dulu. Lepas tu roh, lepas tu jasad. 3, manusia 3. Ada 3 perkara. Nafsi, ayat Tuhan tanya semasa waktu bit daripada belakang Nabi Adam. Masa kita ada alam ghaib. Pada Arafah, setengah lama kata, pada Arafah setengah lama kata di India. Dia sapu tu di belakang Nabi Adam sana itu. Dia tanya tu alastu bi rabbikum qalu bala. Itu alam ghaib. Kita ada alam mati lagi. Lalu kita di alam hidup dah. Di alam hidup dah kita duduk ni. Masa di belakang Nabi Adam sana itu, dia sapu tu di sana itu, kita saksi semua alastu bi rabbikum qalu bala. Kita sanggup terjelak lah. Tuhan aku lah. Itu nafsi itu. Nafsi itu kita ada nafsi. Selepas tu pula, apabila kita berada lepas ibu, selepas daripada 40 hari, bunyi dah yang bawah. Kita tak bunyi bawah. Selepas daripada 40 hari, malaikat siuk roh. Roh tu daripada Tuhan. Roh tu hak Tuhan, roh tu suci. Nafsi cemar. Nafsi cemar. Roh suci, lepas tu satu lagi pula jasad. Jasad kita tu daripada tanah. Tanah cemar, kotor tanah. Daripada jasad tu ada hawa nafsu, benda-benda tak molek di manusia daripada jasad tanah tu. Kerana tanah yang mengandungi tak molek. Pas tanah tu setiap benua Tuhan ambil jadi manusia. Benua Afrika, benua Amerika, benua Asia. Nah. Ini yang mengandungi manusia tu mengandungi 3 perkara. Nafsi itu dia ada nafsi amal tusu, nafsi lawamah, nafsi mutmainnah, nafsi radiyah, nafsi mardiyah, nafsi mulhamah. Ulama tasawuf bagi kata nafsi itu ada 7 bahagian. 7 bahagian. Lepas tu apabila dicampur 3 perkara daripada nafsi, daripada roh hak Tuhan, roh saat ini tidak sakit, tidak cemar, kan hak Tuhan tu. Apabila kita mati, dia naik ke langit lah. Tapi nafsi saat itu, nafsi mati. Nafsi itu mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafsi itu, nafsi pada Nabi Adam kita duduk masa dulu alam ghaib saat itu, dia mati. Dia mati. Dan dia juga bertanggungjawab. Nafsi tadi. Itu nafsi. Adapun roh suci, tidak cemar, tidak kotor, tidak sakit. Yang sakitnya nafsi. Diri kita tadi. Nafsi daripada ammaratus su, nafsi lawamah, nafsi mutmainnah, ada harun, nafsi. Jasad apabila mati, dia hancur jadi tanah. Itu jasad.
Tiga perkara terdiri daripada manusia seorang. Nah. Selepas tu pula nak jadi manusia yang mulia saat itu, nak jadi manusia yang mulia, kena baiki tiga ni, kena proses tiga ni. Yang pertamanya nafsi. Nafsi kita kena bersih sungguh. Bahawa itu mulia. Yang kedua pula akal fikiran. Kerana mulia manusia ni dengan akal fikiran. Tuhan jadi makhluk lain saat itu tidak jadi manusia. Tuhan jadi manusia ada akal fikiran, ada ghara'id, sahwah dia saat itu, nafsu dia. Lepas tu ada ruh, ada nafsi. Ada pun malaikat. Malaikat yang seni beribadat kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana dia ada akal. Dia tidak ada syahwat. Sebab tu dia ibadat sedap. Rokok, sujud sentiasa dia beribadat kepada Allah SWT. Atas tasbih. Tapi kita ni campur. Campur dengan syahwat, dengan tanah. Campur dengan nafsi amal, nafsi lawamah. Ini nak kata, kalau nafsi kita suci, alhamdulillah. Jadi nafsi radiyah, mardiyah, mutmainnah. Kalau nafsi kita cemar, kita jadi orang kotor lah. Orang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Ada tiga-tiga ni mesti kita kena jaga. Nafsi kita kena bersih, akal fikiran pula kena cerdik pandai. Tahu akal. Kena mengaji, kena baca, kena kaji ayat-ayat Tuhan di atas muka bumi. Selepas tu pula yang ketiga pula iman. Iman saya kena kuat benar. Kena kukuh benar iman. Kuat benar iman. Jadi iman saya itu apabila kuat iman jadi seorang takwa. Orang takwa saat ini tinggi martabat iman adalah takwa. Setinggi-tinggi iman adalah takwa. Dan sebab tu setiap khotib baca khutbahnya dia berpesan dengan takwa. Bila ada pesanan takwa, wasiat takwa, khutbah tak sah. Ini nak ayat kata manusia dicampur dengan tiga perkara. Nafsi, ruh, tanah, jasad. Baru dia boleh jadi manusia. Lepas tu nak mulia manusia, kena ada tiga perkara. Nafsi bersih, akal fikiran bijak anak. Nak bijak anak akal fikiran kena mengaji, kena baca. Lepas tu pula iman yang sempurna. Sampai martabat takwanya iman kita. Ada. Lepas cara-caranya. Jalan kita nak bersih nafsi tu bagaimana. Nafsi tu penting kali. Kalau nafsi tak molek, akal fikir kita tak molek, iman kita tak molek. Ini tempat cuk-on manusia. Cuk yang paling lemah, titik yang paling lemah sekali, nafsi yang kotor. Apabila nafsi kita kotor, cemar, dia setan main-main. Setan main-main, nafsi kita kotor. Manusia boleh main, manusia nasihat ni untuk buat benda karut, ajak ke situ, ajak ke sini, nak pergi lari dah. Itu nafsi kotor. Korinah boleh main juga, korinah setiap orang ada korinah. Bisikkan korinah kan. Syahwat pun boleh main juga, kalau nafsi kotor. Dengan sebab tu, kita kena bersih nafsi. Apabila nafsi kita bersih, setan tak boleh tipu daya kita. Korinah tidak boleh tipu daya kita. Manusia yang jahat tidak boleh tipu daya kita. Syahwat yang liar tidak boleh memainkan kita. Ini yang nafsi kita bersih, suci. Perlu kita bersihkan nafsi kita. Perbezaan di antara setan dengan nafsi pula. Perbezaan di antara setan dengan nafsi saat itu. Setan dia panggil selakah demi selakah. Dia tipu selakah demi selakah. Itu bisikan setan.
Mesti kita kata siapa waktu semaya rebel. Bang tu lu nanti kau mak lu. Sebab kau mak lah nanti lu dong semaya sikit kita pergi lah. Itu mesti kesehatan. Tapi korinah saat ni tu dia nak gatu-gatu itu korinah. Perbezaan antara korinah dengan syaitan. Syaitan dia selakah pun selakah. Dia tak mau buat ni, dia hajak benda buat ni. Tak mau benda ni, dia hajak pun buat benda ni. So kita melakukan juga perkara-perkara yang fahsyat wal munkar. Dan kita ada juga malaikat. Malaikat berserta dengan kita. Korinah malaikat. Apabila diri kita suci dan bersih, syaitan tak boleh masuk, dia ada malaikat. Kerana malaikat dengan syaitan tak ada sekali. Ada malaikat, syaitan lari. Kalau ada syaitan, malaikat tak masuk. Dan sebab tu dari diri kita saat itu, dia ada malaikat, jangan ada syaitan. Rumah tangga kita juga, dia ada malaikat, jangan ada syaitan masuk. Dia ada cara dia. Ada ubat dia. Ubat ni tidak jual di kedai. Ya, tidak jual di kedai. Ini cara-cara yang kita nak bersih nafsi saat itu, yang Tuhan telah firman, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Mereka-mereka yang berjihad di jalan kami, usaha untuk membersihkan diri, beribadat, banyak ibadat, zikir tu, zikir ni, nascaya Tuhan kau. Builah. Lanahdiyahun subulana. Nascaya itu la tu lalu takkid untuk menyungguhkan. Nascaya kami bui mereka-mereka yang usahakan nak pada jalan yang benar. Itu bui jaminan kepada siapa-siapa ingin nak usahakan nak pada jalan yang benar, Tuhan akan bui. Akan tunjuk jalan kepada mereka itu. Pak tahu jaminan lagi. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya. Tahu jaminan lagi. Sesungguhnya berjayalah orang yang sentiasa bersih diri. Sesungguhnya berjayalah orang yang sentiasa duduk dalam keadaan bersih diri. Aflaha dia bahasa Arab itu berjaya dunia dan akhirat. Itu makna aflaha. Dunia kita berjaya, akhirat kita berjaya. Itu makna aflaha. Qad aflaha man zakkaha. Siapa-siapa dia saat itu sentiasa bersih diri saat itu berjaya lah hidup dunia dan akhirat. Tidak sangsara, tidak syaqaq. Syaqaq saat itu sangsara hidup. Satu ayat lagi, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang usaha membersihkan diri. Bersih nafsi saat itu. Nafsi yang kotor saat itu. Mari bersetang Nabi Adam atau sapu daripada belakang Nabi Adam tu jadi zarrat, jadi debu-debu saat itu. Kita janji dengan Tuhan situlah kami. Nafsi itulah yang kita perlu kena bersihkan. Itu panggil jihadul akbar. Jihad yang paling besar sekali adalah jihad nafsi. Jihad nafsi. Kerana nafsi saat itu yang paling besar sekali. Nafsi mana? Nafsi amal kesu. Nafsi lawam. Kita duduk mana dia berada di situ. Kita duduk dalam jamai, dia berada dalam jamai. Kita duduk tak katil, dia ada dalam katil. Itu kita pergi mana, dia duduk situ. Itu yang Nabi kata jihadul akbar. Ulama kata hadis ini. Tapi dari segi maknanya sahih. Kita berlawan nafsi ini berat sekali. Sekali benar, sekali kalah, sekali benar. Tapi banyak dikalah. Banyak dikalah lah. Itu nafsi dah. Lepas tu cara-cara yang kita nak berlawan dengan nafsi kita saat ini, dia ada cara dia. Ubat kedai tak ada. Profesor ni segi ilmu sains, teknologi, politik dia tak ajar. Tapi cara Islam itu ada. Cara Islam itu ada. Cara manakah Nabi semasa dulu? Apabila dia tengok
mujtama' dia, sangkum dia, nafsi-nafsi kaum kerabat dia saat itu cemar dah, dipenuhi dengan jahiliyah, maksiat banyak, judi, tino, arak, bermacam-macam maksiat. Dia sangkum jahiliyah dalam mujtama' jahiliyah. Nabi gi tapo, istilah apa? Istilah tapo. Pak kita dah. Tapo bila gua. Gua Hira lah. Tak silap je lah. Tapo gua Hira. Tapo di situ tu yang itu punya kelamaan dapat wahyu. Yang kata Iqra. Itu jalan keluar Nabi. Mana dia tapo. Tapi sunnah tapo tu sunnah Nabi sebelum dia berbakit. Kalau kita nak tapo tak boleh. Kalau kita di zaman dulu saya budak-budak ni tapo kayu safsa buat jurumung. Buat jurumung. Buat ngadah kayu. Hidup mengatik utai-utai, hidup mengatik kayu besar, hidup mengatik buah-buah. Tapi setengah ahli ilmu kata tak boleh mengatik situ lagi. Di gua tak boleh, di kayu besar tak boleh. Di lautan tak boleh. Karena sunnah tu sunnah sebelum ada Nabi panggil, sebelum ada Nabi bakit. Di situ tu tempat setan. Di gua tempat setan, kayu besar tempat setan. Kalau kita ada bercapung dia tu dia mari. Dan sebab tu kita kata mari sebab putih, mari pakai kain putih, macam-macam yang mari. Anak jadi isteri dengan dia. Nanti jadi kalau tapot pak setan tu, capur tu. Karena kayu besar tu setengah daripadanya rumah setan. Dua saat ni juga setengah daripadanya pak juga setan. Kalau kita capur dia tak boleh. Digantikan dengan istilah kata kalau kita lah ni khalwah. Khalwat saat itu mihrab. Mihrab boleh jadi juga, khalwah boleh jadi juga, iktikaf dalam masjid. Kalau kita ada masa luar-luar, kita coba iktikaf dalam masjid. Sejam, 2 jam, 3 jam ikut masa kita luar, kita mengatik ke iktikaf dengan Qul huwallah ke, ulai Qul huwallah, iktikaf dengan Fatihah ke, ulai Fatihah, beratus-ratus kali, beribu kali, insya-Allah. Iktikaf dengan selawat Nabi ke, baca selawat Nabi banyak, dia boleh lakukan. Dengan doa ke, kami dari segi iktikaf, niat iktikaf. Ulai baca Fatihah, beratus kali, beribu kali, ulai je lah. Itu aja nak bersih dia. Ulai dengan ayat kursi. Boleh ulai. Ulai dengan kata Nabi kata, Nabi Ibrahim kata, suruh banyak baca, la haula wa la quwata illa billahil azim. Boleh juga, insyaAllah akan sunnah sebelah jauh. Ulai dengan kata, ya zal jalal wal ikram. Berapa ribu kali boleh ulai juga. Lepas tu tengok. Tak sampai seminggu, jiwa kita akan berubah. Tak sampai seminggu, diri kita akan bersih. Itu cara yang kita nak bersih. Iktikaf masjid. Ataupun tak ada iktikaf masjid. Lagu mana salah? Lagu mana? Tak apa. Ataupun tak ada iktikaf masjid. Kita khalwat. Khalwat saja di rumah. Satu bucu, satu bilik. Jauh pada anak bini kita, cucu kita. Sebelum kita tidur saat itu, kita khalwah. Khalwah saja. Asingkan diri dengan isteri kita, anak kita, cucu kita. Kita balik ibadat. Nak semaya, tasbih ke. Semaya qiyamul lail ke. Kalau ingat bulan puasa. Doa banyak, istighfar banyak, zikir banyak. InsyaAllah kita akan, diri kita, nafsi kita, cemar kita bersih. Ini cara. Mihrab. Istilah mihrab. Tempat semaya kita, tempat ibadat kita di rumah kita. Kita jadi satu bilik. Kalau bilik kita banyak. Tak ada bilik, kita jadi satu bucu. Tempat itu untuk kita beribadat, untuk kita ittisal, berhubung kita dengan Allah. Dan kita berserta dengan Allah. Dan kita berserta dengan para malaikat. Dan kita berserta hadir dengan Nabi. Itu yang paling senang kalau hidup. Sedap sekali, lazat sekali. Saadah kalau hidup kita. Coba terang. Dengan keadaan dunia yang haru biru di semasa sekarang. Dunia keadaan haru biru. Banyak petunah, banyak bala. Buka bombing di sana, buka bombing di sini.
utuh rumah sana, utuh rumah di sini, bunuh di sana, bunuh di sini. Kita berkeluar. Jadi ke mihrab kita tempat ibadat, insya-Allah jiwa kita akan tenang, jiwa akan bersih. Itulah jiwa kita apabila sampai bersih, suk-suk dingin sekali,